Benda yang paling senyap tapi paling makan dalam bila cakap nak kahwin. Bukan pasal cincin, bukan pasal baju, tapi duit. Anda plan dah elok, tapi bila kira balik, RM10,000 pun susah nak cukup. Penat sangat rasa kan? Sebenarnya bukannya sebab anda tak kerja kuat. Masalah dia cuma duit kita ni yang bocor setiap bulan. Asalkan simpan, cair. Asalkan pegang cash, hilang. Sebab tu ramai yang dah try simpan RM10,000 tapi 3 bulan pun dah give up. Kalau simpan dalam bentuk yang tak boleh sentuh, barulah ia akan jadi kenyataan sebenarnya. Anda tahu kan rasa dia macam mana peritnya bila tengok orang lain dah ready untuk kahwin. Dah steady. Anda pula masih stuck sebab sikit-sikit bocor. Kawan tanya bila nak kahwin. Anda pun senyum. Padahal dalam hati serabut. Setiap kali gaji masuk, baru anda rasa bernafas. Lepas tu, hilang balik. Memang letih. Letih bukan sebab malas. Tapi letih sebab sistem simpanan tu tak pernah wujud. Bayangkan, kalau 24 bulan daripada sekarang, anda buka akaun Gap, tengok dalam akaun ada RM10,000 yang senyap-senyap park dalam akaun dalam bentuk emas. Tak boleh keluarkan sesuka hati, tak cair, tak bocor. Time tu lah anda boleh propose ataupun set tarikh kahwin dengan hati yang tenang. Tak stres, tak malu, tak terbeban langsung. Benda kecil je sebenarnya. Kumpul 2 tahun tapi efek dia akan ubah hidup kita. Okey, kira-kira dia ringkas je. Katakanlah harga Gap hari ini 10 hari bulan 12 2025 RM605 per gram. Kita target RM10,000 dan total 16.5 gram kita perlu kumpul. So 24 bulan bersamaan 0.69 gram sebulan. Kalau ikut harga semasa lebih kurang RM420. Kalau kita solo, kumpul RM420 sebulan. Kalau couple pula, boleh kumpul RM210 seorang sebulan. Setiap bulan boleh masuk ke akaun Gap sikit demi sikit. Cukup 24 bulan, settle 16.5 gram. Nilainya lebih kurang RM10,000. Tak bocor, tak cair dan tak terganggu pun. Kalau anda rasa nak cuba start slow-slow, boleh komen nak mula ataupun DM saya sekarang. Saya akan tunjukkan cara yang paling senang mula simpan emas di Public Gold.